Assalamualaikum para pelabur dan para trader saham sekalian. So alhamdulillah saham di Bursa Malaysia nampaknya lebih baik lah kan. So hari ni kita akan tunggulah bajet announcement daripada PMX kan. Dengan cerita tahun ni bajet dah naik lagi ke 430 bilion kan, yang akan digunakan untuk negara Malaysia lah, untuk dia terus membangunkan. So kita tengoklah sektor apa yang akan terlibat kan, dan sektor-sektor yang terlibat tu akan membawa impact lah kepada syarikat-syarikat di Bursa Malaysia kan. Mungkin concentration pada data center ke kan, mungkin pada energi ke kan. So benda-benda tu lah kita kena ambil tahulah sedikit kan secara sentimen dia. Anyhow, cerita hari ni adalah pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau anda nak jadi trader, kalau anda nak jadi investor kan, anda mestilah nak kena pilih broker kan. So ada orang dia pilih broker yang paling boleh, kalau boleh yang paling murah kan. Kalau dipilih katalah contohnya pilih Mumu ke Rakuten ke kan. Yang jadi masalah dia apa dah tuan-tuan? Nanti anda tak ada sesiapa, tak ada reminder yang akan dapat membantu anda. Lainlah kalau anda memang trader tegar, anda dah biasa dengan bursa, dah kenal semua fundamental kan, semua benda yang kat dalam bursa, dah kenal perangai satu stok kan, kelakuan sesuatu stok tu kan, tak apa. Tapi kalau anda beginner kan, FY tak sarankan lah anda pergi dekat broker-broker murah tu kan. Cerita dia tuan-tuan kena cari advisor yang berpengalaman, yang boleh membantu anda kan. Kalau boleh advisor tu kena ada ilmu yang lengkap lah. Satu, dia ada ilmu pasal apa? Dia ada ilmu pasal IPO. Sebab IPO memang boleh buat duit. Kenapa? Pasal dia ada instrumen yang berisiko rendah tetapi berpulangan yang tinggi. Kemudian dia ada ilmu tentang FA lah kan. Dan akhir sekali dia kena ada ilmu tentang TA, Technical Analysis. Pasal apa? Sebab kalau nak jadi investor, anda kena ada ilmu FA. Kalau anda nak jadi trader, anda kena ada ilmu TA, iaitu Technical Analysis. So carilah reminder yang berpengalaman gitu. Susah-susah cari FY je. Kenapa? Pasal FY dah dekat 30 tahun dalam market kan. FY merupakan top performing reminder untuk kenanga kan, selama bertahun-tahun sejak tahun 2014 kan. Seminar yang FY jalankan, seminar From Zero to Hero pun diiktiraf oleh Bursa Malaysia dan diberi konsen oleh kenanga kan. FY juga pernah menjadi speaker untuk Suruhanjaya Security dalam roadshow Smart Invest tahun awal-awal tahun 2014 hingga 2017 dahulu. So nak melabur saham, cari FY je, InsyaAllah.